Brookhaven sudah banjir, hujan turun tanpa henti dan semua orang terperangkap di atas bangunan airport. Tengok tu, air semakin naik. Tempat ni dah tak selamat. Kita kena pergi ke tempat yang lebih tinggi. Di sana, bukit itu adalah tempat paling tinggi di Brookhaven. Tapi, bukit itu sangat jauh. Macam mana semua orang nak pergi ke sana? Ejen ada satu idea. Apa kata kita bina Obi? Bukit itu sangat jauh dari sini. Kita tak boleh bawa semua orang ke sana. Tapi, kalau kita bina jalan di atas air dan buat laluan Obi, semua orang boleh pergi sama-sama dengan selamat. Cadangan yang sangat bagus. Yen dan Ejen, tugas awak berdua, bina jalan atas air dan buat Obi. Boy pula akan lindungi semua penduduk Brookhaven daripada hujan ini. Baiklah, ayuh kita mula sekarang. Dengan kuasa Satria, Ejen akan angkat dan susun semua kereta ini. Yeay! Kereta pertama dah berjaya disusun. Sekarang, Ejen akan angkat kereta kedua pula. Kita nak bina laluan dari airport ke kedai burger. Untuk buat laluan ini, kita perlukan 3 kereta. Bagus. Seterusnya, Ejen akan cari kereta ketiga. Ha! Itu dia. Kereta ini sesuai digunakan. Siap. 3 kereta ini sudah menjadi laluan Obi. Hebat, Ejen. Yen pula akan pastikan semua kereta ini kekal di atas air supaya Obi boleh digunakan walaupun arus air kuat. Yen, untuk sampai ke bukit, Obi kita mesti melalui bangunan sekolah. Baik, faham. Kita kena pastikan laluan ini kuat dan selamat untuk semua orang. Mereka berdua sedang menyiapkan Obi dengan bersungguh-sungguh. Semua orang, cepat, datang berlindung bawah daun ini. Jangan takut. Boy akan lindungi awak semua dari hujan ini. Jom kita berlindung bawah daun besar itu. Jom. Ini kereta terakhir. Ejen akan letak kereta ni di sini. Siap, Boy. Kami dah siap buat jalan Obi ni. Sekarang, awak semua boleh guna jalan ni untuk pergi ke bukit. Terima kasih, Ejen. Dan terima kasih, Yen. Perhatian semua. Air semakin naik. Dan tempat ni dah tak selamat. Jadi, kita kena bergerak ke bukit sekarang. Ayo, ikut, Boy. Kita guna jalan Obi ni. Awas semua, air semakin naik. Jangan panik, ikut jalan ini. Terus bergerak, jangan berhenti. Sekarang, kita nak pergi ke taska Brookhaven. Hati-hati di depan. Lompat atas kereta ni. Kalau jatuh, bangun dan teruskan. Jangan putus asa. Hebat, semua masih selamat. Yay, kita dah sampai di taska. Seterusnya, jom ke sekolah pula. Jangan berhenti ya, kita sambung lari. Nampaknya, cabaran makin susah, air semakin naik.
Panjat bangunan sekolah semua. Ikut anak panah ni. Kita pergi ke sana. Gunakan semua tenaga. Sikit lagi. Ini jalan terakhir. Kita boleh selamat kalau kita bekerjasama. Jangan panik. Ikut jalan ini. Bukit Brookhaven dah makin dekat. Teruskan lari ikut Obi. Jangan berhenti. Terus bergerak. Jangan berhenti. Hati-hati di depan. Lompat atas kereta ni. Hebat. Semua masih selamat. Jangan putus asa. Kita berjaya. Kita dah sampai di bukit. Ayuh semua. Kita panjat ke atas. Bukit ni tinggi. Jadi kita akan selamat dari banjir. Naik, naik. Jangan berhenti sekarang. Bukit ini harapan kita. Ikut laluan bukit ni betul-betul. Terus panjat, jangan berhenti. Teruskan. Kita dah dekat sangat. Boy dah boleh nampak puncak. Tahniah semua. Kita dah berjaya sampai ke puncak Bukit Brookhaven. Baguslah, misi kita dah selesai. Tempat ini sangat selamat. Kita tak perlu risau tentang air banjir lagi. Tolong kami. Siapa yang minta tolong tu? Tolong kami. Kami orang tua. Kami tak boleh lalu Obi itu. Kami masih berada di bangunan airport. Oh tidak, rupa-rupanya rancangan kita ada masalah. Kita bina Obi ini supaya semua orang boleh pindah dari airport ke bukit. Tapi kita lupa satu perkara. Orang tua badannya lemah. Mereka tak mampu melalui Obi yang susah. Tolonglah kami. Air semakin naik ni. Kita kena buat sesuatu. Cepat. Semua cepat naik atas daun ini. Daun ini besar dan kuat. Jadi, ejen akan angkat awak semua ke bukit. Guna daun ini. Baiklah, ejen akan angkat sekarang. Pegang kuat-kuat ya. Jangan lepaskan. Nanti jatuh. Kita akan terbang sekarang. Misi ini sangat bahaya. Jadi ejen kena hati-hati. Supaya semua selamat. Oh tidak. Angin terlalu kuat. Ejen tak dapat terbang jauh. Perisai Satria pun dah hilang kawalan. Boy, awak kena tolong ejen. Angin terlalu kuat. Ejen tak boleh terbang dengan seimbang. Gunakan kuasa beliung awak untuk hentikan angin itu. Kalau berjaya, ejen boleh terbang semula dengan selamat. Baiklah, Yen, serahkan tugas ini kepada saya. Ejen, saya datang untuk bantu. Sekarang, Boy akan guna kuasa beliung untuk hentikan angin. Selesai. Angin kuat ini sudah berhenti. Sekarang, ejen boleh terbang ke arah bukit. Terima kasih, Boy. Ejen akan teruskan misi kita. Cepat, ejen. Angin dah datang balik. Cepat, ejen. Awak dah hampir sampai. Sikit lagi. Ejen sudah sampai ke puncak bukit. Semua orang tua pun sudah selamat. Syukurlah. Nasib baik tiada siapa yang cedera. Pasukan kita memang hebat.
Misi selesai. Dengan baik. Tiada apa yang perlu dirisaukan lagi. Sebab semua penduduk Brookhaven dah selamat. Boy akan balik ke bukit sekarang. Hah? Apa tu? Itu kan buaya. Oh tidak, di bawah bukit ini adalah kawasan paya, iaitu tempat tinggal buaya. Yen, Ejen, hati-hati, ada serangan buaya. Bersambung. Tekan sini sebelum terlambat.